So guys, ini saya punya setup untuk buat konten pada tahun dalam 2019 sampai 2020 tu. Memang nampak tak proper. Dan juga kamera pun saya pakai iPhone sajalah. Tapi basically sekarang pakai phone dah tak ada masalah. So sebelum ni trend video konten ni, memang susah nak dapatkan equipment nak buat video, konten video lah. Yang membuat tu still ada, tapi dia tak se-complete yang macam korang dapatkan sekarang. Sekarang ni korang dah boleh dapat konten equipment yang cukup murah. Ini dia video making kit ni. Ada dapat 5 barang. Tripod, tripod yang korang boleh grip. Lepas tu korang akan dapat satu LED light, mikrofon sekali-sekali dengan kabel dia. Satu dapat dia punya holder, dan juga korang akan dapat dia punya remote control. So dapat 5 barang So korang boleh buat setup lebih kurang macam ni lah. Tripod ni bukan sekadar boleh grip, korang boleh pusingkan macam ni untuk letakkan lah atas meja. Bukakan dia punya kaki ni. Ada 3 kaki total. Ni korang boleh buat lah. Mungkin quick vlog letak atas meja, cakap-cakap. Tapi kalau korang tak nak letak phone, korang pun boleh screw kat korang punya kamera. Kalau korang ada vlog kamera, boleh pasang jugalah dekat tripod ni. Jadi pada mereka yang baru nak start buat konten tapi bajet tak banyak, korang boleh mula dengan pakai yang starter kit ni. Ini pun dah cukup okey untuk start buat simple content ataupun vlog. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.